Kata nak tunggu siakap semua. Ha. Sedap guys. Lima. Power. Tak perlu masuk ke parit-parit. Tak pernah. Curuk-curuk. Tapi janganlah kita kata tak sedap sangat, tak sedap langsung tak. Okay guys, kita berada di Lumut. Kita nak makan lah. Tom yum dengan siakap. Lepas ni kita nak rehat di hotel. Juru kamera bakar pula kita. Dia kata beli barang bila. Macam esok dah tak ada pula. Dia beri tekanan pada kita. Sedangkan kita dah santai-santai datang sehari awal. Dia ajak pergi beli barang pula dah kat Lotus. Esok lah. Boleh 2-3 jam lagi beli barang. Sibuk tangan dia. Dia pun sibuk nak makan tu masalah dia tak boleh jadi juru kamera. Mana siakap lambat. Sampai makan kan? Belum mancing lagi dah makan siakap. Tak ada rasa pelik-pelik Mana tu? Tak kita bila rasa pelik-pelik. Mana? Tak betul. Tak tahu dia mana. Orang kata kuat ni rasa daun. MZ. MZ Cafe. Ini original. Thailand. Kuat nak daun tumbang. Dah pelik-pelik lah. Marvelous. Tak perlu nak minta. Dah ada kecil dah kan. Buahkan macam tak. Ni dia faham. Boleh ke tak? Tiga rasa. Boleh. Kita buat dia. Dia kena ikut pelanggan. Kata yang tak betul ikut lidah tukang masak apa semua. Tapi talent memang betul. Dia memang talent. Memang manis Kelantan. Setiap kan datang ke sini restoran Phuket di Lumut, di bandar Lumut. Padahal Juru kamera dah makan lah tu. Dia terfik juga kamera. Second. Sangkut. Tak ada. Kuah ni menak. Kuah ikan masin. Fresh dah tu. Dia bukan ikan masin yang
Masih tekak tu. Dia diaduk dengan baik. Dia kan tak lah. Lepas tu dia cerdik, tak adalah dia nak bubur batang ya. Kita saya nak bagi sebab dia bagi saya jeruk. Tak padah lagi. Saya ni tak kerti tak apa, tapi kalau orang ingat kan, saya terharu. Apa bakso daging merah? Ha? Bakso daging merah. Nah, ini ada kampung kan? Kampung tak? Kampung dulu. Kampung dulu. Oh, nak makan telur, jadi nak tak ambil lah banyak saya. Nasi. Mak, panas sama, kurang kalau dah.
sayang kat kantin, tak ada pun orang potong kata tak payah nak ilas lah apa. Semua tak ilas nak terima. Orang bukan dia buka bilang tu. Kalau bukan dekat sayang lah. Berapa saya return? Dah selesai. Tengok hasilnya. Nama kedainya Phuket. Air sedap. Okey, ini berapa bintang? Siakap. Dia tak rasa pun dia boleh nilai ke? Ada jamah juga. 4,5. Tom yum? Jamnya 4,5. Okey. Kangkung 4,5. Serve dia hantar tisu tu yang mahal. Ke pasal dia tengok video tu lah. Dia hantar tisu. Jangan-jangan kedai nak hantar tisu. Okay, datanglah guys ke Phuket. Phuket, Thailand. Tapi ni bukan Phuket, Thailand lah. Phuket Lumut. Itu kedai dia. Okey. Dah berapa tahun berniaga, cik? Ya, Dah berapa tahun dah? dalam 3 tahun boleh lah. Oh, dari Patani ya. Ya, Pak. Phuket tapi bukan kat Thailand. Dekat Lumut. Ini Bukit Malaysia. Phuket Malaysia, Lumut. Jarang-jarang nama restoran macam ni, Phuket. Nama tempat dia bubuh. Cari rezeki sini dari petani. Dia sendiri tokek urus. Dia dah jadi tokek. Mungkin asal masuk dulu tukang masak juga ke memang terus niaga sendiri. Bang nak bayar kah? Bayar. Bang punya meja 2.50 sen, 62 dah lah. 62. 62 ya. Betul. Lagi. Ya. Terima kasih. Makan dah? Makan dah? Rokok dah dapat? Jom balik tidur. Okay, bye. Jumpa lagi.